Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Open Mic Malaysia bersama saya Izzat Kamarudin, host anda, dan juga host kita Faiz Ahmad. Yes, okay. So Faiz, kita topik ni sebenarnya kita dah perbincangkan pada episod lepas secara ringkas. Tapi kita dua je lah. Kita dua je lah. Sekarang kita nak bawa orang yang tepat lah. Orang yang tepat untuk menceritakan hal yang sebenarnya, terutamanya melibatkan satu benda yang sangat perlu dititik beratkan, bercakap soal amanah orang Melayu Islam kita, majoritinya yang menjadi pendeposit kepada tabung haji. Kita bawa bekas menteri ni. Bekas Menteri Agama pada era zaman Pakatan Harapan 1.0 bersama dengan Tun Mahathir Mohamad pada ketika itu. So kita jemput Dr. Mujahid Yusof Rawa yang juga merupakan timbalan Presiden Parti Amanah Negara. Ni parti saya tau. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selamat juga. Itu kita nak jemput ada di luar negara. Ya, betul. So macam mana sikit lah cerita pengalaman ke luar negara. Mungkin take a break sikit lah after kita tiring. Iya ke take a break? Rasanya kat sana pun buat konten juga ada. Biasalah, saya pergi atas misi berjumpa dengan diaspora. Di mana mereka pun nak tahu perkembangan semasa. Especially kita nak bawa gagasan madani lah. Alhamdulillah. So ada yang duduk sana dah 20 tahun, 40 tahun, tapi patriotism dia kepada Malaysia tu sangat kuat. Jadi bila kita bertemu tu dia seronok lah. Especially di UK lah. So saya pergi untuk memberitahu dasar-dasar kerajaan bersama dengan YB Dr. Mazli Malik. Dan agak ekstensif jugalah, lebih kurang dalam kami punya perjalanan campur pergi Turki semua 15 hari juga. Lama. So balik terus dengan Saudara Faiz malam sikit. Masa berjumpa diaspora, ada soalan tentang tabung haji? Ada. Pasti. Of course, I mean dia ada orang mengikuti perkembangan. So bila saya ke sana tu memang soalan masa tu duk panas ya. Terus mereka bertanya lah, so macam mana tabung haji? So kita explain lah balik satu persatu. Terus masuk terus. Cara kita memang straightforward terus. Alright. Tabung haji menjadi polemik lah. Dan polemik ni panjang. Dia bukan bermula 2026. Dia bukan juga bermula 2018. Dia bermula lebih awal daripada tu. Dan polemiknya adalah apabila RCI itu ditimbulkan. Cuma persoalan saya, kenapa RCI? RCI ini nombor satu, dia termaktub dalam perlembagaan bahawa Royal Commission Inquiries ataupun Suruhanjaya Bebas Diraja adalah merupakan satu mandat dalam perlembagaan yang memberikan Tuanku Yang di-Pertuan Agong kuasa melantik demi mendapat apa sahaja maklumat yang dikatakan tidak ada jawapan ataupun terlalu banyak simpang siur sesuatu tajuk itu sehingga ia menjadi sesuatu yang keliru kepada rakyat dan dia mestilah perkara-perkara yang ada kepentingan negara. Kalau kita ingat zaman dulu kita sebelum ini kita ada RCI Batu Putih yang melibatkan soal bagaimana kita Batu Putih kita tidak mempertahankan, itu dakwaannya begitu. Jadi dakwa-dakwi di luar ini yang boleh menjejaskan nama baik negara atau kepentingan negara perlu kepada satu jawapan. Dan jawapan itu tidak boleh datang daripada orang politik. Maka adanya satu kuasa dalam Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kuasa kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong untuk melantik ahli-ahli dalam Suruhanjaya ini untuk membuat finding. Dan saya perlu ingatkan bahawa apa sahaja bentuk RCI isu yang ditangani itu, mereka tidak ada kuasa penguatkuasaan. Yang ada kepada mereka hanyalah mengumpul maklumat dan membuat rekomendasi-rekomendasi, dan dari rekomendasi itulah kerajaan boleh bertindak dengan mengikut lunas-lunas undang-undang kepada siapa saja yang dianggap bersalah ataupun didakwa sebagai pencetus, penyebab, ataupun maklumat-maklumat itu untuk membaiki apa sahaja kekurangan yang ada pada waktu itu atau penyelewengan yang ada pada waktu itu. Maka lahirlah RCI. Dan RCI ini seperti mana yang kita ketahui, isu tabung haji.
kerana ia melibatkan satu GLC kerajaan yang tertakluk kepada garanti kerajaan. Okey, saya masuk sikit tu. Minta maaf tu. Apa yang keliru sebenarnya? Sebenarnya Yang kalau mesej tanya besar. kepada saya secara peribadi lah, tak ada yang keliru sebab pada tahun 2018 ketika saya ambil alih, maklumat tentang segala bentuk penyelewengan tahun 2014 sudah pun diketahui. Maknanya antara yang terbesar ialah pelanggaran akta. Okey. Pelanggaran akta yang menyebabkan melibatkan Seksyen 22 iaitu pemberian hibah dalam keadaan aset lebih rendah daripada tanggungan dan tiada untung. So semua orang tahu pelanggaran itu berlaku. RCI mengesahkan saja. Hanya mengesahkan saja. Cuma saya telah mengetahui itu ketika saya ambil alih dengan faktanya, dengan laporan auditnya, dengan laporan bebas PwC dan juga Ernst & Young-nya dengan Roland Berger satu lagi. Itu seolah-olah macam secerah mentari lah. Tidak ada apa yang perlu dipertikaikan lagi tentang pelanggaran akta ini. Cuma bila proses pemulihan itu berlaku, maka ia telah dipolitikkan. Seperti mendakwa. Okey, so maksudnya kerosakan tu diakui. Diakui. Cuma yang menjadi polemik adalah proses pemulihan. Okey. Hatta kerosakan itu pun dipertikaikan. Okey. Seperti menyatakan, tengok audit memberikan kelulusan, bersih, lulus. So kenapa yang you kata melanggar? So bila isu itu jadi polemik, bila kita memulakan inisiatif pemulihan, maka zaman saya lagi Faiz, Izzat, mereka dah tuntut supaya dibuat RCI. Semasa PH jadi Zaman saya kerajaan, lagi. dah ada desakan untuk RCI dibuat. Ya, dan memang ada pun di dalam, kalau you tengok YouTube ataupun dalam TikTok, orang dah mula naikkan pada masa soalan dalam parlimen, mereka tuntut supaya buat RCI zaman itu. Tapi So maksudnya RCI ni kita katakan sebagai ayat-ayat kamus dewan lah untuk TH lah kan, untuk tahu everything kat situ. Seolah-olahnya lah kan. Maknanya seolah RCI ini adalah satu final judgment. Begitulah ya, kalau kita boleh faham. Cuma masa saya tu, saya kata, kenapa saya nak buat RCI sekarang? Saya dah ada finding saya dah. Saya dah ada finding pelanggaran akta. Saya dah ada finding untung yang tidak direkodkan. Saya dah ada finding saya kepada pelaburan-pelaburan yang tidak menguntungkan dan dipertikaikan dari segi due diligence dia. Why should I need an RCI? Saya kata bagi saya pulih dulu. Tapi bila mereka dapat langkah syaratan, bila dah post langkah syaratan, terus mereka terus mendesak kerajaan pada waktu itu. Mereka sebagai kerajaan lah, kami tak desak apa pun. Waktu tu kami membangkang lah, desak-desak. Maka masa zaman Mahyudin Yassin, dia orang buat lah. Okey, apa mission utama mereka nak buat RCI pada waktu tu? Adakah nak beta finding ke apa yang pendapat doktor lah? Bagi pandangan saya lah, Faiz dengan Izzat ya, tujuan RCI didesak untuk buat itu ialah, bagi saya lah, saya merasakan mereka nak membuktikan bahawa tindakan saya itu salah. Okey, itu penting. Ya. Itu penting. Kena beritahu kepada dia orang semua. Mereka nak membuktikan pendekatan saya dalam proses, bukan saya pun minta maaf tu saya sebut, sebenarnya saya ni hanya institusi saja. Bukan tubuh badan mujahid, tapi dibantu dengan pemikir-pemikir dan orang yang berpengalaman seperti Datuk Sri Zukri, seperti Tan Sri Makno, dan juga seperti saudara Nik yang menyambung, Nik Asyuddin, dan juga saudara Hazmuddin. Ni semua orang pakar yang melihat masalah ini. Cuma bila saya kata saya tu sebagai institusi lah ya, maka ketika itu mereka nak membuktikan saya buat salah. Adakah, saya nak tanya sikit, adakah ianya juga berkait dengan tindakan dan juga peranan Menteri Kewangan pada ketika itu? Iaitu Lim Guan Eng juga. Itu semualah yang akan menjadi bahan dia lah. Dia akan menjadi bahan dia, seperti menyatakan jual dekat China. Isu jual dekat China ni bukan sekarang. Masa zaman saya buat pemulihan dah mula isu jual kat China dan sebagainya. So bagi saya lah, saya punya
saya punya sangkaan jahat saya lah saya punya evil mind saya lah. Saya mengatakan, dia orang buat RCI ni nak kena aku. Sebab nak menyatakan betul lah dia jual. Betul lah dia ni buat apa bagi kat China. Tapi findingnya sebaliknya, alhamdulillah. You see, ini yang saya kata. Okay. RCI ni dia non-political. Kalau saya baca kan senarai mereka yang Pesuruhjaya, Tun Muhammad Raus, pengerusi, Tan Sri Samsudin, Tan Sri Abdul Rashid, Tan Sri Muhammad Munir, Profesor Dr. Asmadi, Nur Syarif. Tak ada orang politik langsung. Tak ada. Semua pakar di bidang masing-masing dan dikenali. Betul. Dan macam contoh Raus, dia hakim. Munir Majid, dia bagian SC dulu. Tan Sri Rashid Hussein, semua orang kenal. Rashbi. Profesor tu tadi. Jadi kena Tan Sri Samsudin, bekas kita punya KSN ni, orang yang political lah istilahnya. So mereka tak boleh pula nak jadi bahan untuk nak dijadikan alat pula untuk nak mencari-cari kesalahan seseorang. Betul. So bila RCI ditubuhkan pada tahun 2021 tu, yang mereka nak buat, mesti dia ada satu, orang kata apa ya, mesti ada satu starting point dia di mana. Takkan nak buat tabung haji daripada tahun 1960 kan. Itu kan jenuh lah kan. So there must be a point yang mencetuskan, okay, we start from here. Okay. 2014. Soalan saya, kenapa? It is very important. Why 2014? Okay. Kena ingat pemulihan saya 2018 adalah saya mewarisi apa yang sebelum saya. Kenapa 2014? Sebab daripada 2014 itulah pelanggaran akta bermula. Kerosakan lah sebenarnya. Saya start dengan pelanggaran akta dulu. Okay. You kena ingat, ramai orang tak faham tau. My mission. Saya punya misi 2018 mudah aja, Faiz. Mudah aja. Apa dia? At that particular moment, pada saat dan ketika itu, apa dia? Mengembalikan balik compliance kepada akta. Compliance kepadanya patuh akta. Apa dia? Section 22. Itu paling besar. Itu key point dia. Section 22. Section 22 menyatakan tentang syarat untuk mengeluarkan hibah. Mesti dua. Satu, aset tidak boleh rendah daripada tanggungan, dan yang kedua mesti untung. Itu dua yang tidak dipenuhi syarat itu sejak 2014. 2013 okey lagi. Masuk 2014 dia telah melanggar akta. Saya menteri yang bertanggungjawab mestilah mengembalikan kepatuhan itu. Satu. Yang kedua adalah menutup gap aset dengan liability. Itu saja mission saya pada masa dan ketika itu 2018. Okey, sebab saya nak simpan yang tu, yang part kedua. Sebab saya nak conclude part satu ni, RCI mengesahkan memang berlaku aset kurang berbanding liability. Confirm. So kalau ada orang nak nafikan dari segi RAV lah, MFRS lah, apa respon doktor? Bagi saya, kalaulah dia orang yang dulu minta sangat RCI tu, bukan saya. Kan? Dia orang mereka yang lead. Mereka yang lead zaman dia. Dan you kena ingat, pada masa siapnya RCI itu juga pada zaman Ismail Sabri. Betul, 2022. Di mana mereka masih, kami ni tak tahu apa. Saya sendiri, orang kata apa ya, saya teruja juga. Saya nak tahu apa masalah. Betul ke aku buat ni? Aku jual ke? Saya sendiri timbul soalan-soalan begitu. Dan sepatutnya kalau dia jujur dengan dia punya sikap untuk nak mencari jawapan. Jawapan yang final. Jawapan yang kita kata putus. Maka keluarlah masa dia jadi kerajaan waktu mereka itu. Tak bincangkan langsung. Ogos 2022 keluar RCI. Betul. Mereka tak buka mulut. Langsung tak diceritakan. Sebab sebelum tu duk serang Dr. Mujahid jual aset kepada non-Muslim. Tapi mereka tak buka mulut lepas tu. Kalau betul ada RCI, bukalah mulut. Buka mulut, dedahkan. Saya pun nak tengok. Maksudnya, apa yang saya nak katakan di sini ialah seolah-olah sekarang ni kalau kita tengoklah apa yang ada dalam media sosial,
macam dia dah tak percaya pula dekat RCI. Yes. Itu very bad. Doktor, ada RCI nombor 2 tu. Dia sendiri buat. Beda, FB dah ada RCI nombor 2. RCI nombor 2 dah pula. So, you yang kata Mujahid jual aset. Baik. Mujahid ni jawablah. Tak, kita tak jual aset, kita transfer aset kepada China. Tak, UJSB ni adalah syarikat bertujuan khas. Dia bawah kerajaan. Di bawah Kementerian Kewangan diperbadankan. Jawab dah. Bawa pergi mahkamah lah pun. Bukan jawab di parlimen saja waktu itu. Dan saya minta kawan-kawan dia cek balik dalam YouTube. Cuba Google debat Mujahid tentang tabung haji, keluar habis. Dalam parlimen dah cakap dah. You langgar akta, dah cakap dah. Okay. And then dia nak debat masa tu kita. Dia kata mana ada pelanggaran akta. Juru audit dah luluskan. Jabatan audit negara dah luluskan. Tapi disorok yang part yang EOM tu kan nanti. Tapi hari ni yang dia cakap dulu tu semua dah terjawab. Patutnya bila dah terjawab, at least adalah sikit sense ya. Makna saya mungkin tersilap. Ini tidak. Makin putar balik ada. Makin putar belik lagi ada. So soalnya sekarang ni macam saya selalu sebut ya. RCI ni bukan wahyu. Sedangkan wahyu pun orang tentang juga. Depan mata dia mereka lebih selesa dengan apa yang mereka nak percaya. So bagi saya kalau RCI itu mereka nak pertikai, biasalah saya kata. Tapi hari tu masa parlimen dibawa untuk perbahasan, mereka tak datang. Bukan datang, mereka datang dan keluar. Well, this is the problem with pembangkang. Ya. Contoh saya kata jelas surat yang dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan tentang 11 hari bulan. Kebetulan itu saya ada di UK masa tu. Tapi saya follow. Saya ada di UK waktu tu dan saya dapat melihat surat jemputan itu, di mana surat jemputan itu menjemput semua ahli parlimen satu sidang yang mana dia menggunakan aturan dan peraturan Dewan 14(1)I iaitu penerangan menteri. Saya pernah menggunakan kuasa itu masa saya jadi menteri. Menceritakan benda sama tentang kenapa pemulihan itu perlu dibuat. You kalau cek balik, you pergi TikTok saya Izzat. You ada satu TikTok tu, you tengok saya punya ucapan penerangan. Cuba you tengok yang tu, you tengok yang RCI. Sama. Itulah benda. Tak berubah. Cuma at least RCI ni dah ada chop. Tapi certified. Kalau RCI pun dia bertegas, saya nak buat macam mana? Tak, RCI dah keluar. Bagi ruang bahas, tak datang bahas. Baik. Okey. Apa lagi? Saya balik ke surat tadi. Sebenarnya surat tadi tu dia sebut selalunya sesi penerangan ni dia sebenarnya dia one way. Dia bukannya ada bahas. I mean dia just nak inform aja. Tapi speaker was so kind. Dalam surat itu dia sebut memberi izin kepada ahli parlimen semua membahas. Maksudnya kalau you kata ini penerangan kami tak boleh bahas, bohong. Surat jelas menunjukkan bahawa speaker akan memberi ruang untuk ahli parlimen membahas. Macam saya dulu, memang speaker kata you just terang saja, you tidak ada perbahasan. Tapi yang ini dia bagi ruang untuk perbahasan. Cuma mereka telah telah hilang satu kesempatan yang baik untuk mereka menghujah. Ya, macam saya kata RCI ni bukan wahyu. I mean you got question. You just raise the question lah. Tak ada isu. Tapi masalahnya dia tak bahas kat parlimen, dia bahas kat TikTok. Itu yang saya sakit hati tau. RCI tak nak percaya. Bagi ruang untuk bahas, ada sesi parlimen tak datang. Tapi kat TikTok pusing macam-macam. Dan jangan lupa Faiz, RCI tu dia yang buat. Bukan saya. Bukan certified by them. Dia orang semua. Patut you discuss lah apa yang you sebelum ni duk sebut. Dan saya rasa mereka sampai jadi tak ketahuan punca. Dia punya cyber trooper semua ni, sampai saya pun dia marah. Dia kata kenapa Dr. Mujahid berada di luar negara,
tidak sama berbahas. Bila masa aku jadi MP. Sampai tahap tu dia punya Cara pertikaian dia orang. Okay. cara pertikaian. Kita akan ceritakan lebih lanjut di dalam segmen yang kedua. Sebab nak cerita pasal RCI ni banyak perkara-perkara yang bagi kita agak kelakar juga. Sesi permulaan ni nak bagi tu satu je doktor. RCI dah settle. Rujuk situ. Yes, okay. So kita pun banyak juga nak kita tanya lagi pada ni. So korang stay tune untuk segmen yang kedua. Kita sambung part kedua. Tadi dah settle. RCI mesti jadi rujukan. RCI yang official lah. Jangan Yes, RCI official. Saya rasa untuk viewer-viewer semua nak dapatkan link tersebut, saya rasa sangat mudah untuk dapat secara online laporan tersebut. Dan janganlah jadikan rujukan orang yang tidak ada kepakaran, yang hanya bercakap saja di social media. Even saya pun jangan jadikan rujukan. Rujuk ini pendapat kita saja. Yes. Tapi last kali rujuk RCI. Yes, itu yang sepatutnya. Okay. Cuma satu lagi saya tambah sikit Okay. pasal cerita ni. Tabung haji pun dah announce dia akan buat pamphlet untuk orang awam memahami isu yang ada dalam RCI. Dan yang menariknya kenyataan dia tu menyatakan bahawa semua yang kerosakan dan semuanya disebut tu, saya sebut, dia sebut apa, dia kata fasa pemulihan itu yang diambil adalah satu tindakan yang tepat. Alhamdulillah. Okey, kita masuk terus. Betul. Fasa kerosakan. Pemulihan sekejap lagi. Bila doktor sebut tabung haji acknowledge rosak, masih memang ada fasa kerosakan. Apa yang rosak? Okey. Sebenarnya soalan ini telah pun diajukan kepada saya sejak tahun 2018 ketika saya membuat proses pemulihan. Apabila orang kata, you buat pemulihan apa yang rosak? So saya kata, takkanlah saya ni buat pemulihan satu benda yang tak ada apa-apa yang nak dipulih. Saya buat kerja bodoh lah, saya kata. Okay. So kita bermula di sini ya. Apa yang dikatakan rosak itu, saya akan tekankan. Inilah isunya, pelanggaran akta. Itu nombor satu. Number one. Okay. And we are talking about akta tabung haji yang bertanggungjawab di parlimen, di mana menteri yang diberikan kuasa untuk menjadi guardian kepada akta itu adalah Menteri Agama. Dia tak sebut Menteri di Jabatan Perdana Menteri tau. Dia sebut Menteri Agama. Okay. Sudah tentulah saya sebagai Menteri Agama waktu itu, apabila saya mengetahui adanya pelanggaran, tanggungjawab saya ialah kita kena kembalikan compliance atau kepatuhan. Kerana kalau tidak, ini akan menjejaskan 9 juta para pendeposit. Nanti saya cerita buat para pendeposit. Okey. Itu pelanggaran yang pertama. Okey. Siapa bagi tahu saya ni? Adakah saya jadi menteri baru saya tahu? Dah. Sebelum saya jadi menteri, waktu kita dalam pembangkang, surat Gubernur Bank Negara pada 23 Disember 2015 menegur pemberian hibah tahun 2014 yang ketika itu aset kurang daripada tanggungan. Teguran tu dilakukan pada tahun 2015 untuk aktiviti 2014. Jadi selalu begitulah kan. 2014 punya kunci kira-kira berakhir Disember, akan keluar laporan dia 2015. So BNM concern dan nampak benda ni. Yes, dia dah nampak dah benda ni. Dan satu lagi yang dia bimbang, baca dalam RCI. Baca dalam RCI. Rujukan utama kita. Walaupun Mujahid dah cakap dah dulu. Tapi RCI mensahkan lah. Apa dia? Pemberian hibah, trend pemberian hibah yang tinggi akan menjadi satu masalah kerana dalam keadaan aset lebih rendah daripada liability, yang berlaku ialah akan menjejaskan reserve tabung haji. Dia macam ni ya. Kita ni yang mana untung-untung ni bukan semua kita bagi. Kita simpan sikit. Reserve ini ketika dalam keadaan emergency. So kita pun reserve lah. Masalah je bila you keluarkan hibah, tak ada untung, aset lebih rendah, what happen? Where did you get the money? You correct reserve lah. When you start to correct reserve, you tak ada emergency fund. Emergency fund yang paling besar ialah apabila para pendeposit nak keluar.
Dia ada 1 juta. Dia ada 2 juta. You kena bagi balik kat dia. Ya. Itu adalah tanggungan you. Liability. Bukan aset you. Betul. So, kalaulah berterusan dia kata, bila terjejas reserve, apa akan jadi? Isu kecairan. Okay. You tak ada cash. Liquid lah. You nak cairkan aset bangunan, saham, it will take time. For sale lah. Terpaksa for sale pada harga rendah. For sale dengan harga yang rendah, menyebabkan pasaran akan terjejas. Ini kebimbangan bank. Bank Negara Malaysia. Bukan soal bank negara pun tahu. Aku tak tanggungjawab pun dengan kau. Dan surat tu dihantar kepada tamu haji. Kepada menteri dan kepada pengurusi. Apa respon mereka pada ketika itu? Apa yang saya tahulah, Okey. mereka menerima dan aku benda itu, salah satu alasan yang mereka beri ialah mereka tidak tertakluk kepada bank negara. Okey. Itu satu jawapan yang bagi saya agak Hanya menjawab. tak cerdik lah. Ya. Apa engkau tak tahu ke apa ni bank negara accountability dia, kau tak tahu ke itu memang satu fakta, memang kau tak duduk bawah dia, tapi there must be something else. Betul. Yang you kena ambil kira. Bukan sebab Melainkan dia kata tidak betul. kan? Betul. Ha. So dia mengingatkan mengeluarkan hibah yang tinggi bukanlah satu yang yang baik dalam keadaan aset lebih rendah ini, kerana dia akan jejaskan reserve you. Okey. Dan ini akan lead kita kepada soal liquidity. Ini akan lead kita kepada forced sale. Ini akan lead kita kepada pasaran. Ya, Dan bila pasaran, bank-bank lain pun akan terjejas. Ya. Okey, so saya fikir waktu itu, kalaulah seorang yang dari institusi bank negara yang begitu besar pengaruh dia, you boleh ambil ringan. Dan saya nak ingat dalam RCI bukan saya cakap ni. Yang saya cakap ni semua dalam RCI. Tapi saya dah cakap dah dulu. Apa dia? 5 surat dikeluarkan. Bukan tahun 2014. Bukan satu. Sebelum tu berkali-kali diingatkan. Setiap tahun. Setiap tahun, dan dalam setahun itu mungkin 2-3 surat telah dikeluarkan. Tapi apa yang dimaklumkan pada tahun 2016, teguran bank negara itu ialah diambil 2 daripada konteks. Ini statement daripada Timbalan Menteri Agama masa itulah. Okey, dia jawab begitulah. Okey, so tak apalah. Kita tengok RCI punya. RCI mengesahkan segala-galanya lah. Apa yang surat BNM tu betul. Betul. Ya. So, itulah mengabsahkan kerosakan tadi. Okey, maksud rosak tu bukan diakui oleh orang biasa. Bank Negara Malaysia Gubernur. Dan dijawab pula dengan tidak ada, yalah kalau nak jawab salah, okey. Kalau salah kenapa? Yes. Tapi hanya jawapan yang tidak Dia tak ada satu jawapan substance yang solid. Betul, okey. So itu kalau tanya kat saya, isu dia ialah akta dilanggar. Okey. Yang kedua ialah warning tidak diendahkan. Warning diabaikan. Ini bukan warning biasa. Even BNM pun menyatakan dalam RCI, 5 surat warning tersebut tidak diambil tindakan yang wajar. Okay. Itu very clear dalam RCI. Seolah-olah tidak bertanggungjawab lah. Tak ada apa-apa tindakan diambil. Yang ketiga ialah apabila saya ambil alih tahun 2018, that spark mengesahkan lagi ada masalah besar ialah laporan audit. So doktor ambil alih dan mengambil audit 2017. Third party untuk menilai balik macam tu. Belum lagi. Saya ni baru nak cerita audit. Melihat audit. Jabatan audit. Okey. Yang rasmi. Yang rasmi. Okey. 2000 saya ambil 2018. Jadi yang keluar 2018 tu lah 2017 punya report lah. Yang cerita 2017 lah. 31 Disember lah. 2017. Buka balik. Seperti biasa, sijil bersih. Maksud bersih, apa dia panggil, tanpa teguran. Tetapi ada emphasis on matter. Yang tu yang trigger something kan. 2 je. Tapi 2 aja ni bagi accountant dan bagi orang yang meneliti kunci kira-kira sangat besar. Apa dia? Nilai ambang rosot bertukar 2 kali.
Okey, 2 kali. pada satu hari. Oh, Bukan 1 tahun. 2 kali. 2 kali. Bermakna masa dia orang duk kira tu. Alamak, tak cukup. Kena ubah. Ini tanya dekat Madinah lah. Apa nama dia? Tuan Sri Madinah. Mungkin tu. Tanya lah, dia yang sebut. Apa dia kata? Satu, nilai ambang rosot itu, dia panggil ya. Impairment. Okay, impairment. Apa punya nilai itu. Dia kata, mula 75. 75%. 75 tu 80. 25. Dia buat naik 80%. Dia buat naik 90%. 80% ending dia. Okey. You tak mau tanya ke? Siapa yang tentukan nilai ambang rosot ni? Macam mana technicality? Okey. Nilai ambang rosot ini ditentukan oleh board lah. Board. Dan menteri kena akur lah. Acknowledge. Sebab dia kena mewajarkan. Still, menteri kena tangan untuk meluluskan. Yes. Board propose, menteri kena acknowledge. Okay. Satu. Kalau orang macam Faiz tengok ni mesti terbeliak punya mata. Kenapa boleh ke tukar-tukar dalam satu hari? Yeah. Bukan dalam setahun. Dalam satu hari. Yeah. So ada something fishy di situ. Okay. Yang kedua ialah mereka tidak merekodkan kerugian. Okay. Now this is starting to get very interesting. Okay. Okay. Itu yang trigger, kena duduk something ni. Okay. Kena. Yang kita duk cerita bab apa yang rosak tu. Okay. Apabila dua emphasis of matter ini dibangkitkan dalam tanpa teguran, kita trigger, we need to verify this. Jadi kalau orang kata waktu itu menteri tergesa-gesa nak buat nilai rosot, tak betul. Sebab kalau ikutlah atas dua emphasis of matter tu saya dah boleh bertindak dah. Dan dia sebut secara khusus di sini Ramonia Holding dengan Tabung Haji Heavy Engineering yang tidak didaftar dan beberapa anak syarikat bersekutu. Syarikat bersekutu ni ada joint venture, kita ada berapa persen ke semua tu tidak direkodkan. Termasuklah Putrajaya, PBB. Putrajaya Perdana Berhad. Bila saya duduk di situ, masa tu Tan Sri, Datuk Seri Zukri, dia orang kata begini, kita verify lah apa yang dalam EOM itu dengan kita lantik badan bebas. Nah, di sinilah mereka main isu. Mereka kata kita mempercayai badan bebas seperti PwC, Ernst & Young, Androger. Dia mulalah. Dia mulalah main sertifikat. Tidak budget tu. Ketua audit negara. Tak percaya. Wahal, point dia, saya ulang di sini supaya diperbetulkan. Kita menerima audit itu, cuma kita nak verify. Sebab ada EOM tu. Ada EOM itu. Kita nak betul ke? So tak timbul kita ambil pandangan PwC, Roland Berger dengan Ernst & Young semata-mata sebab ia dibuat untuk mengesahkan. Mungkin tak betul. Okay. Kita pun panggil lah. Ernst & Young kerja dia untuk cek semua anak syarikat. Yang Pricewaterhouse dia cek Indo. Sebelum tu Roland Berger dia melihat dari segi financial dia macam mana. Apa jadi? Di sinilah it gets more interesting. Rupanya yang you tengok itu dalam laporan audit EOM itu adalah tips of the iceberg saja. Sikit baru. Nampak atas aja. Ya. Dengar baik-baik ni. Ini orang tak tahu ni. Orang duk ingat kita suka-suka je buat dah. Apa tips of the iceberg kita kata tadi tu? Yang EOM tu saja. Bila kita korek bawah apa dia? Di sinilah kita mendapati bahawa aset dengan liabilities pada waktu itu hakikatnya adalah 4.1 bilion. Dalam tu tak ada. Defisit. Dalam audit tak sebut. Defisit dia 4.1 bilion. Di mana waktu itu tanggungjawab kita juga nak nilai balik semua aset-aset kita yang ada. Kita nak buat bersih balik. Rupanya kita dapat tahu pada waktu itu laporan dikeluarkan lebih kurang dalam bulan Julai atau Jun
Saya ingat 2018 tu kita ambil alih pada awal-awal tahun begitu ya. Dalam Julai atau Jun itu kita dah dapat maklumat yang 4.1 bilion. Satu. Yang kedua, kita dapat maklumat lagi bahawa syarikat nilai rosot yang kita dah buat itu ya telah menunjukkan bahawa pengeluaran hibah untuk tahun 2018 tidak mungkin dikeluarkan Sebab rugi. sebab rugi dan defisit. Ini kebimbangan kita lah ni. Ya. Dan yang ketiga ialah bila kita bersihkan balik semua ni, aset-aset ni, kita bersih dengan mengikut standard yang betul. Kita ikut Malaysian Financial Review punya standard. Okey. Barulah kita dapat tahu bahawa aset kita telah merosot dengan begitu ketara sekali, dan pada hujung tahun dia bukan lagi 4.1 bilion, dia sudah jadi 10 bilion. Terkumpul. Itulah angka Itu yang resmi. terkumpul kan daripada 2000 Yes. carry forward tu. Okay. Itulah angka resmi yang kita duduk dengar 10 bilion. 10 bilion. Okay. Okay. Baik, orang akan kata apa maksudnya 10 bilion itu? Jawapan dia rugilah. Rugi. Bermakna Nilai bahasa mudahnya aset tidak mampu lagi menanggung hutang. Ni isu solvency lah ni. Ini solvency. Maksudnya kalau kita jual semua aset, akan ada orang yang tak akan dapat duit dia. Betul. Pendeposit. Sebab Yeah. duit pendeposit dah digunakan untuk membeli aset. Betul. Nilai aset dah jatuh berbanding nilai sebenar liability. Betul. Malah waktu itu antara yang persepsi orang kepada apa yang berlaku ialah dia jadi macam skim Pak Mantelo lah. Ya. Ialah persepsi. Ya. Dan disahkan. I mean, you bayar tinggi, where did you get the money? Okay. You ambil duit kami lah. Okay, saya nak conclude macam ni untuk segmen ni. Satu, laporan audit keluar, memang bersih ataupun tanpa teguran, tetapi ada EOM. Dia flag something kat situ. Dan bila Dr. Mujahid ambil office Menteri Agama, melihat itu satu benda yang perlu dilihat dan melantik PWC. Dan PWC mengesahkan memang ada masalah dan memang masalah itu besar. Betul. Dan datang RCI mengesahkan apa yang dibuat oleh PWC, Betul. mengesahkan apa yang dibuat oleh Dr. Mujahid itu betul. Betul. Dan you kena ingat, Okay. waktu itu Tun tegur Okay. Ketua Audit Negara. Kenapa kamu luluskan? Okay. Dia ni dalam RCI. Oh, Tun tegur dalam RCI. Okay. Maksudnya Tun ada bagi surat. Oh, okay. Dan ini dia report dalam RCI. Okay. Dan dia menjawab. Dia kata dia bimbang kalau tidak diluluskan akan jadi masalah kepada pendeposit. Tetapi RCI komen jawapan dia itu bukan urusan kamu. Okay. Urusan kamu mesti dengan jujur memberitahu apa yang Itu tugas politik lah. itu tugas tabung haji lah. Tabung haji. Cara dia nak tai chi macam mana. That's not your problem. Yes. Tapi saya give benefit of the doubt kepada Tan Sri, Ketua Audit Negara waktu itu. Saya positif kepada dia. Bagi saya, conscious dia punya domer dia, itulah lahir EOM tu. At least dia letak something. Dia letak something lah. Berbanding semua bersih. Yang tu orang tak nampak betul. Itu domer dia di situ Dia tercetus. masih ada rasa tanggungjawab. Aku kena. Ya. Terima kasih kerana meletak EOM tu. Terima At kasih. least ada something yang Nampak? clear juga. Betul. Setuju. Itu cerita dia. Betul. Nak cerita kau rasakan ni tak cukup 15 minit. Tak masuk lagi Araudah yang Betul. satu kali Betul lagi. Rauda Untuk tak cerita pasal pengetahuan. PPB. PPB lagi. Untuk lah. pengetahuan zaman saya bila kita dah ambil alih, apa yang kita buat, yang you dengar sekarang ni ada 14 senarai pelaburan yang Perlu kita diaudit, kata problematik, yang problematik. rugi. Itulah senarai yang kami telah pun listkan zaman saya. Ya. Bukan benda baru. Saya masih ingat TH Heavy Engineering, TH Plantation, masa Raudah dia mari hujung masa saya dah nak habis. Kita panjangkan sikit yang ni. Tengah sedap. Semua tu True Reach. Tu Rish. Semua tu dah ada dalam kami punya makluman. Betul, yang saya nak tanya PPB ni. Putrajaya.
Yes. Dia Yalah. related dengan 1MDB. yang Dia tu yang- something yang kita nak highlight sangat. Saya maklum waktu itu. Ini duit umat Islam lagi haji ni. Termasuk FGV. Ya. Dalam masa rugi, Ya. kita disuruh beli. Termasuk TRX. Ya. Dalam masa kita kena beli harga yang mahal. Ya. Pada waktu itu 150 juta lebih kita beli. Dengan bukan seluruh tanah tu, kita ambil Space. space sikit aja. 2019 kami dah tahu dah semua tu, Izzat. Bila saya tengok RCI, aku dah kata dah. Saya kata. Dah buat report polis dah pun. Saya kesian ke doktor. Masa tu orang tak capture benda tu. Yeah. It's okay. That's what we do. It's okay. Cuma saya nak minta Dr. Mujahid sendiri ceritakan berkenaan dengan pembelian 30% saham dalam Putrajaya. Itu. Ah. Memang betul. Kami sudah tahu bahawa waktu itu ada kaitan dengan 1MDB. Okey. Tapi kena ingat ya, waktu itu kes 1MDB masih berjalan. Okey. Masih berjalan. Masa itu tidak ada lagi satu keputusan dan Okey. sebagainya. Tapi kita tahu ada kaitan. Dari segi kita tahu itu adalah syarikat di bawah 1MDB. Dan sebab itu kita ada buat laporan. Okey. Termasuk jangan lupa Yayasan Tabung Haji yang Yes. kata 22 juta tu. 22 juta. Ya 22.6 juta. Allah, kita dah report dah zaman saya. Bertujuan dana tersebut diguna pakai bertujuan untuk politik. Melanggar. Melanggar Yayasan akta Tabung Haji. yayasan punya deeds of trust. Ni betul-betul rosak ni. Disalurkan melalui KPDNKK. Itu saya tak tahu. Cuma yang saya tahu dia melanggar deeds ataupun perjanjian dalam yayasan Okey. Tabung Haji itu bahawa satu, duit daripada politik tak boleh dia terima. Betul. Dan dia jari daripada dia pun tak boleh keluar kepada politik. Sedangkan saya ingat masa perdebatan saya dengan bahas di parlimen, saya tak tahulah waktu itu, you boleh google balik lah. Bila saya bercakap aja, pengurusi waktu tu baling dia akan melenting semacam punya melenting macam kena apa Naik ya. Naik andu kan kalau ubat orang masuk rasuk ni bila kita tekan apa dia punya tangan tu kan. Wah kan dia macam okay. Apa dia antaranya? Dia tak perasan tau. Saya kata masa tu saya kata bila saya menceritakan kerosakan, saya kata contohnya Yayasan Tabung Haji 22 juta dikeluarkan untuk politik. Dia kata apa? Oh mana ada kita 22 juta tu bukan duit tabung haji lah. 22 juta itu ialah UMNO yang sumbangkan. Betul. Handset. Ada statement tu. Handset you check lah. You check memang. balik. Saya ada check. Betul. Ini bukan duit tabung haji. UMNO yang sumbang tak? Saya kata itu yang tak kena. Okey. Sebab dia tak boleh terima duit daripada parti. Ya. Keluar pun tak boleh kepada Parti. parti. Tanpa dia sedar dia Dia reveal everything. dia reveal everything. 10 million daripada 22 juta Saya tu rasa, 10 million tu dia kata dia sumbang daripada disumbang parti. daripada Okey, UMNO. dalam RCI menceritakan benda tu kan. Ya. Ni, So, semua itu yang senarai 14 kecuali Ar-Raudah saya ingat lagi waktu itu tahun 2019 bila kita dah selesai semua urusan ni dia orang mai bilik saya dia kata Datuk Seri ada satu masalah lagi. Saya kata dah selesai lah. Tak lagi. Ni cerita Ar-Raudah pula Datuk Seri. Ar-Raudah. Okey, Ar-Raudah dia start bila sebenarnya pajakan tu? I think negotiation itu berlaku lebih awal. Okey. So I think dia tanda tangan 2017 tu 2017. 1.5 bilion upfront tu kan? Yes, yang Okey, tu. yang saya nak tanya ni yang saya baca kan. 2017 tangan dah upfront. Masuk 2018, 2019 terhenti pembayaran balik. Betul. So maksudnya dia hanya stop paying. hanya setahun je lah. Yes, Setahun, dia 2 tahun. sempat setahun aja. 1.5 bilion tu gimana? Itu saya tak tahu. Astaghfirullahalazim. Tu you tanya pasal kerosak apa you kata rugi kerosakan tu. So zaman saya bila saya tahu yang tu kita start to initiate proses guaman lah Okey. untuk tuntut dan I think lepas tu kita hanya dapat balik dalam 900 juta lebih aja. Okay. So ada balance yang dia tak Disuruh bayar 900 tetapi tabung haji terima hanya 15 juta. Lebih kurang 1.6% saja daripada apa itu. So Raudah came late. Came late. Lepas tu 2020 Februari jatuh kerajaan. Okay. So bermakna itu mungkin list yang terkini lah dari segi pelaburan. Sebab yang apa yang dimainkan, yang dispin oleh
pempengaruh UMNO Barisan Nasional lah, termasuk dengan pemimpin mereka. Kegagalan Al-Raudah ni diletakkan di bawah Pakatan Harapan. Tak. Sebab tak pandai nak jaga hati Tak orang pandai Arab Saudi. jaga, Dia kata inilah karakter orang Arab Saudi berniaga. Dia ingat Subhanallah. Dia kita di dalam Islam bila kita buat apa-apa mesti faktubu. Tulislah. Buatlah satu saksi. Bukan saksi bagi kertas bodoh gitu. Yeah. Saksi tu dengan orang yang berautoriti lah. Yalah, Bank, garanti. dengan tabung haji. sebab ni duit umat Islam. Ya, umat Ni Islam. bukan duit peribadi. Ni bukan duit parti. Okey, tapi you kena ingat dalam RCI pun ada menyebut bahawa jawatan kuasa pelaburan tidak setuju. Oh, okey. Jawatan kuasa pelaburan tidak setuju dengan Raudah punya deal. Dalam RCI ada. Ya, betul. La ilaha illallah. Maksudnya ada pihak yang nampak ini kerosakan dan cuba halang tapi Tak tak setuju. diindahkan. Okey. Tak diindahkan. So apa masalah dia? Maknanya apa yang saya nak katakan bahawa itulah cara mereka menjaga tabung haji. Kalau saya nak tambah lagi, kena ambil masa sikit tabung haji heavy engineering. Okey. Ini kes yang saya sendiri bawa. Okey. Saya sendiri bawa kes ini. Dia orang buat satu joint venture dengan Destiny Berhad Okey. untuk purchase, siapkan, commission 3 kapal OPV. OPV ini offshore petrol vehicle Okay. untuk APMM, Hmm. Agensi Penguatkuasa Maritime Malaysia. Hmm. Dia punya venture, cost dia semua ialah 730 juta. 730 million. 3 OPV kena disiapkan dan dikomisionkan. Bila dia kena siap? Dia kena siap by 2020. Okay? Deal was done by 2000, I think 13 or 14. Tabung haji heavy engineering ini, dia bukan pakal bahagian buat kapal. Okey. Okey. Dia bahagian drill oil. Okey. 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 Dia joint venture dengan Destiny Berhad. Okey. 49%, 59%. Okey. Okay? 51%. So apa yang berlaku ialah setengah Destiny Berhad, minta maaf tu. Destiny Ya. Berhad ni apa kepakaran dia? Destiny Berhad ni adalah dia buat kapal apa semualah, okey. tapi still maknanya dipertikaikan sebab Okey. apa? Okey. Sebab joint venture itu I think bila dia fail to deliver, Okey. tabung haji heavy engineering fail to deliver kapal dia pada due time dia, waktu itu si Destiny ni tarik diri. Hmm. Tabung haji heavy engineering pula beli Destiny punya saham. Okey. Okay, dalam keadaan dia tahu dia tak boleh deliver. Hmm. Yang kedua, dalam hal ini kita tengok tabung haji heavy engineering juga telah diberi ingatan daripada SC tentang dia kena selesaikan hutang dia. Sebab sebelum dia dapat projek ini dia sudah berada dalam krisis kewangan. Destiny. Tabung haji Tabung heavy haji. engineering. Engineering. Akhirnya dia terpaksa didaftar di bawah PN17 Okey. PN17. dan kapal offshore vehicle itu tak dideliver langsung. Sehingga kerajaan datang, Pakatan Harapan datang waktu itu, Okey. terpaksa ambil alih untuk deliver ketiga-tiga. Saya ingat dia sempat deliver satu aja. Okey. 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 Yang lagi dua dia tak sempat deliver. Dan ini menyebabkan banyak kerugian kepada kontrak yang di bawah ni, apa semua ni. Poin saya apa? Poin saya, kalau you dah tahu you bukan kepakaran buat kapal, apa pasal you boleh, dan ingat tender itu bukan tender itu direct negotiation tau. Direct. Okay. Direct. Yang ini bukan saya kata, ini dalam DH. Okey. Okey. Saya yang bawa isu ni waktu itu. Okey. Dia sama dengan SCS waktu itu. Cuma OPV ni dia tenggelam sikit. Ah, betul. Check, Betul. You check balik Okey. saya punya ucapan, kenyataan saya punya press conference waktu itu tentang tabung haji heavy engineering, dan bagi saya itu contohlah due diligence tak ada. You dah rugi, you bagi lagi kat dia satu projek besar yang you tak boleh deliver.
akhirnya you kena gulung tika PN17. So Kerosakan ni sistemik lah. itu yang disebut THV engineering secara khusus di dalam Offices of Matter tidak direkodkan dia Oh, punya. okey. EOM menyebut khusus tentang TH engineering. Berapa kerugian? Saya ingat saya dalam 173 juta begitu. Okey. So, TH, So saya boleh go on sebab benda itu semua dalam pengetahuan saya. So apa yang ada di dalam RCI itulah apa yang dulu saya katakan. Walaupun ketika itu saya kesunyian seorang Tapi diri bercakap. Mungkin doktor mula bersyukur. RCI itu mengesahkan apa yang adalah hati doktor. Benar. Didokumenkan. Saya bersyukur pada Allah. bertahun-tahun. Betul. Mungkin- Campur saya jadi menteri 10 tahun. Mungkin doa doktor kot. Ah. Dia makbulkan. Okey, kita Doa ditindas. panjang. Kerosakan ni memang sebab rosak sistemik ni dia panjang. Kita masuk ke part ketiga tapi kita berehat seketika. Alright. Yes. Kembali ke segmen ketiga. Tadi kita dah bercakap panjang soal orang tanya apa yang rosak tabung haji ni. Dah clear lah, Dah jelas. clear. It's very clear. Mungkin adalah sampai kita mungkin tak ni. Tak cukup masa nak cerita pasal rosak banyak sangat. Kan? Terlalu banyak. So, macam kita janjikan sebelum ni kita nak Tapi bawa orang. sebelum kan, dah tahu rosak kan, tapi ramai lagi masih menafikan, tak nak acknowledge In denial kerosakan. lah. In denial. Tapi nantilah kita cerita yang tu. Yalah, Kita masuk habis-habis pun- fasa pemulihan. Habis-habis pun dia cakap asal salahkan Melayu. Itu model. Okey, sekarang kita masuk fasa Pemulihan. Okey, apa dalam kepala Dr. Mujahid sebagai Menteri Agama? Dah tahu rosak, what's next? Okay. So macam saya kata tadi, dah tahu rosak tu bukan sekadar tahu tetapi with conviction. Setelah kita membuat dapatan daripada bebas dan mengabsahkan apa yang disebut dalam laporan 2017 itu. Dan kita waktu itu bukan sahaja berminat untuk mencari apa kerosakan, tapi yang lebih utama pada waktu itu ialah apa penyelesaian. Dan kalau orang bertanya tentang reform, sebenarnya 2018 itulah kita dah start satu reform yang paling besar. Reform kita ialah memulihkan tabung haji. Ada dalam manifesto. Ada dalam Pakatan manifesto Harapan. sebelum pilihan raya 2018. Maksud dah ready. Kalau berlaku pertukaran, kita akan reform tabung haji. Dan itulah kejayaan paling besar yang kita kena rakamkan di sini, bahawa bila kita bercakap tentang reform, orang tak nampak apa-apa. Ya. Inilah Inilah reform reform. yang orang dah nampak sekarang. Repeat sekali. Ya, Reform tabung haji dah dilakukan sebenarnya. 2018. Kalau tidak, lagi hancur tabung haji. Betul. 2018. 2018. Inilah yang saya kata climax dia. Bahawa kita nak membuktikan manifesto yang kita bawa pada tahun 2000 sebelum pilihan raya 2018, kita nak laksanakan. Dan saya bersyukur pada Allah, saya mendapat backup yang paling kuat daripada Tun Mahathir pada waktu itu selaku Perdana Menteri, yang waktu itu dia ada satu council, eminent council. Yes. Orang-orang yang dianggap sebagai penasihat juga menyokong usaha-usaha yang dibuat untuk memulihkan tabung haji, termasuklah pada keseluruhan kabinet yang ada pada waktu itu, daripada Bersatu, daripada Amanah, daripada PKR, daripada DAP. Jujurnya saya harus merakamkan di sini bahawa proses itu setelah mendapat backup daripada seluruh kabinet, tetapi yang kena laksanakan itu adalah Menteri Agama lah. Yang kena fikir macam mana cara. Benar. Okey. Okay. Apa ultimum yang diberi oleh Tun pada waktu itu? Yes, ini akan akan incur kos yang besar setelah kita mengetahui kerugian-kerugian yang kita dah bentang pun dekat kabinet pada waktu itu. Ultimum dia ialah dia bagi tahu, cuma apa kamu buat, jangan minta duit pada kerajaan. Oh, itu. Okey. Kami faham lah kenapa. Okey. Nak menjaga sovereign rating kita pada waktu itu, agar tidak diturunkan tier kita, kerana ini akan menyebabkan bond kita jadi nilai dia rendah. Begitu juga mengakibatkan pelabur yang tak yakin dan sebagainya. Yang lain kau buatlah, dia kata.
Jangan minta duit saja. Jangan minta duit je. Okey. Sebab masa tu kita dibebani dengan 1MDB apa semua dah sampai trilion dah pun. Okay. Ingat tak waktu itu Menteri Kewangan dia jelak dia cerita sebenarnya hutang negara dah trilion dah waktu itu. Okay. Dah dekat sampai trilion dah. Okey, so apa kami buat? Di sinilah idea Datuk Seri Zukri dan tim yang saya rasa seorang Melayu yang sangat brilliant. Saya tak mau overclaim bahawa saya lah, tidak. Saya sebut berapa kali dah Faiz, saya ni ustaz aja. Bidang bahasa Arab dan sastra. Saya punya PhD bidang politik Islamic Political Science. Saya tak reti accountant ni semua. Tapi doktor belajar. Kena belajar Saya kan? belajar Perlu sebab- belajar sebab untuk faham. Saya nak sign. Saya tak nak sign dalam keadaan saya jahil. Saya nak sign dalam keadaan saya perlu tahu. Integriti. Dan saya nak share sikit je. Oleh kerana saya tercabar dengan isu tabung haji. Kebetulan mandat itu duduk kepada Menteri Agama. I don't want to be seen a stupid menteri. Ya. Saya tak mau dilihat sebagai seorang menteri yang bodoh. Dan saya nak buat itu dengan penuh tanggungjawab dan penuh kesedaran. Why I need to do this. Saya tak akan hanya mendengar, kamu buat sign aja. Saya tak mau begitu dan saya tidak ditrain begitu. Apa yang berlaku, saya terpaksa belajar. Pukul 2-3 pagi tak tidur. Saya terpaksa call. Kadang-kadang Tan Sri Yusof, Tan Sri Makno tu saya malu nak call lah. Dia dah orang sini kan. Saya call dia punya pegawai, Mut tu. Mut ni, liability dengan ni cerita saya apa dia ni? Pompa. Pasal esok nak mentang ni. Ya. Lepas tu saya pergi mai. 2 minggu sekali, Tan Sri dengan Zukri berdepan dengan saya di bilik saya. Explain to me before you nak explain Tabung Haji. You explain to me all this term please. Dia explain satu. Sebab itu Datuk Seri Zukri kata, walaupun saya dari segi menteri hanyalah tanggungjawab saya untuk nak luluskan dan sebagainya. Tapi mereka melihat bahawa jarang seorang menteri yang nak tanya detail 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebab saya mungkin ditrain sebagai ahli akademik. So ahli akademik kita tak akan ambil sesuatu hanya face value. Kita nak tahu kenapa, apa di belakang dia, apa konsep dia. So tak apa. Alhamdulillah Allah bagi itu, saya syukur pada Allah. Alhamdulillah. Apa yang berlaku ialah kalau kita sit down, kita nak selesaikan masalah ini, kita tak mau jejas wang kerajaan, paling utama kita letak ada 4 option di depan mata kita. 4 option tu datang Daripada kami. Okey, perbincangan. Daripada tim Okey. tim Datuk Seri Zukri. Untuk selesaikan ada 4 option yang ada. Ada 4 option yang ada. Saya ingat proses ini semua, cuma saya ingat waktu itu Tun telah membentuk satu jawatankuasa yang tengok tabung haji ini yang melibatkan Menteri Ekonomi. Waktu itu saudara Datuk Seri Azmin Ali, saya, Menteri Agama dan Kementerian Kewangan. Kenapa? Sebab dalam proses nak memulih itu, kedua-dua kementerian ini sangat crucial untuk menjayakan apa saja idea yang akan lahir daripada Menteri Agama. Maksud Menteri Agama itu tabung haji lah. Okey. 4 option. 1, kerajaan bagilah 10 bilion tu dekat tabung haji. Tapi Tun Mahathir dah kata jangan minta duit. Jangan minta duit. Out. Option out. Okey. Tak boleh. Duit jangan minta. Okey. Sebab nanti kerajaan akan tanggung. Okey. Yang kedua, kita deferkan aset itu. Yang rugi anggap rugi terus. Agak rugi terus, move Bye-bye. on. Move on. Okay. Tapi tak selesai masalah. tak selesai masalah juga. Tak balance lagi. Balance lagi. Ketiga, kita aktifkan akta tabung haji yang mengatakan kerajaan Perlu bertanggungjawab. Perlu garanti. Sama ada garanti itu kerajaan bagi pinjam dulu ke dekat tabung haji. Okey. Lepas tu tabung haji bayar balik ke macam mana. Yang penting kerajaan tanggungjawab. Okey. Dan yang keempat. Apa dia? Menarik. Yang keempat ni. Dari segi buying time. Dan tidak bagi zoom. Selesai. Tak. Iaitu kita mengambil model dana harta. Dana harta punya model ialah non-performing loan dipindahkan kepada syarikat bertujuan khas sehingga dia dipulihkan untuk kemudian dia mengeluarkan sukuk. Ya. Okey, itu dia punya apa orang kata model dia. Model. Bezanya dengan tabung haji ialah yang ni non-performing loan. Yang ni non-performing asset.
Iaitu aset-aset yang rugi, aset-aset yang sakit kita kata. Why? Kerana kalau kita tak buangkan dia, kita tak carve out dia, dia akan menyebabkan pendarahan kepada yang lain yang sihat. Jujurnya bukan semua yang tak sihat. Yang lain tu Masya Allah. You know, we are doing good. Apa yang berlaku ialah kita akan pindahkan, the word is transfer, alih, bukan jual. Alih. Dan itulah termaktub dalam RCI pun. Ada you dengar perkataan jual? Tak ada. Jadi pindahkan So aset kita yang konsisten. Kita konsisten daripada awal. Pindahkan, alihkan aset yang sakit. Siapa nak tahu sakit, kamilah kena buat. Dia punya exercise tu. Okey, mungkin orang tanya macam mana kita define sakit. sakit. Okey. Macam mana kita define sakit? Senang aja. Nilai saham kalau jatuh 20% daripada asal harga dia, kita anggap sebagai Sakit. sakit. Yang untuk hartanah kalau jatuh 2.5% daripada nilai yang dibeli itu, kita anggap sebagai Sakit. itu yang kita kena pasti 106 saham. 106 saham. Dan berapa lagi? Hartanah lebih kurang dalam 20 lebih. Okey. Dan satu syarikat peradangan. Okey. Okey? Itulah yang kita Yang TH engineering tu dah dikira sebagai macam mana? Yang tu bukan PH engineering tak. Dia pasal dikira sebagai dia dia termasuk dalam list yang Yang kita sakit kata sakit. Ya, ya. dipindahkan kepada UJSB. Yes. That is a good point itu nota kaki Bagusnya bila kita pindah kepada UJSB, Okey. lepas tu dia kena PN17 pada tahun 2022 ke 21. UJSB dah tanggung lah. Kalau tidak, you imagine tanggungan itu Yalah, kepada yalah. siapa? Yalah. TH lah. 9.7. Pendeposit lah. Lepas tu menanggung Satu lagi. Yang orang marah. Iaitu hotel. Okey, hotel. hotel. Ini hartanah kita. Hotel yang kita pindahkan. Orang kata kenapa hotel you pindah? Hotel untung kan? Kan? Tu untung kan tempat. Okay? You see, you define ni, you kena professional. Apa bidang you yang you tahu kata untung ni? Satu rate occupancy sangat rendah. Rate occupancy sangat rendah, macam mana you nak survive? Yang kedua ialah bila bangunan rosak banyak. Swimming pool rosak lah apa, you kena cost, nak kena repair. Maintenance. Dan yang ketiga waktu itu apa lagi, tak menarik dia punya apalah appearance promotion dan sebagainya. Dah datang pula COVID Hikmah tak? You bayangkan kalau kita tak transfer aset itu, TH tanggung, deposit lah tanggung. deposit yang tanggung. Lagi teruk rugi. Itu pun nak marah kamu Jahid, jual hotel. Dia tak faham dia istilah jual tu. Sebab inilah saya nak kata yang mengeluarkan perkataan jual aset kepada non-Muslim dibuat dekat mimbar masjid, depan dalam surau, menyebabkan orang rasa marah. Betul. Tanpa tahu isu sebenar. Allah lah uruskan mereka yang buat fitnah ni. Satu lagi, dia fitnah apa waktu itu? Hotel tabung haji ni diberhentikan semua dia punya employee. Ini satu kezaliman. Waduh. Wahal kita tak berhentikan. Betul. Kita pindahkan dia kepada F&B. Kepada F&B. Bukan kita berhenti, sebab yang nak berhenti dia berhenti. Tapi kalau nak ni kita bagi dia option. Okay. Yang pindahkan tu apa objektif? Nak pulihkan atau macam mana? Okey. UJSB, ini peranan UJSB. Di sinilah datanya Kementerian Kewangan. Okey. Okay. So kalau Izzat Menteri Kewangan waktu itu, Izzat lah yang akan bertanggungjawab untuk menerima aset sakit. membentuk UJSB ini sebagai special purpose vehicle. Ini ramai orang tak tahu. Kenapa Kementerian Kewangan? Kementerian lain tak ada mandat untuk buat special purpose vehicle. Yang hanya ada ialah Kementerian Kewangan diperbadankan. Okay. Bukan tubuh badan menteri itu, diperbadankan. Okey. Apa yang berlaku ialah apabila aset-aset ini semua kita dah anggap sebagai rugi 10 billion nilai dia. Termasuk TB engineering, termasuk hotel dan sebagainya. UJSB ini kalau orang tanya kerja dia apa? Kerja dia memang terima benda yang rugi. Aset sakit lah. Dibagi by TH surat hutang suku. Betul. In return on that. Tetapi yang lebih menarik lagi, dia tidak menilai dengan nilai 10 bilion. Premium kan. Dia nilai dengan harga premium. Sebab untuk membantu
Imbang dan bagi untung. Bagi untung. Kalau imbangkan saja 10 bilion tapi 19 bilion untuk bagi untung. Baru boleh bayar hibah. Okey. Lepas tu, yang geng-geng tak reti ni, pembohong menteri. Ada ke pula 2 bulan boleh selesai masalah aset 10 bilion tu. Dia tak tahu sukuk itu sendiri adalah aset. Ya. Betul. Sukuk adalah aset. Itu dalam Fixed deposit. ya, dalam standard review financial review menganggap itu adalah satu aset. So itulah yang kita boleh cover yang 10 billion tu. Bukan magic pun. Bukan kita buat magic selesai dah. Dia petikai pasal tiba-tiba 5 billion lah, 2 billion lah. Yeah. So what happened was, waktu itu bila tujuan UJSB adalah apa? Tujuan UJSB ialah memang dia menerima aset yang sakit untuk apa? Dia rehabilitate balik. Dia memulihkan balik. Dan bila dia berasa kata harga itu dah compatible, dia jual. Okey. Oleh kerana waktu itu kita buat satu lagi tambahan orang kata perjanjian dengan tabung haji dengan UJSB. Apa dia tambahan dia? First right of refusal. Maksudnya nak jual mesti kepada tabung haji dulu. Kalau tabung haji tolak baru boleh jual kat orang lain. Kenapa kita buat begitu? Okey. Untuk membuktikan kita bukan senang-senang transfer suka-suka. Okay. Kalaulah aset itu telah dipulihkan, ada first layer of protection dekat situ. ada first layer of protection supaya dia tidak jatuh ke pasaran, melainkan datang kat kami dulu. Ada buyback clause lah kiranya. Kalau saya rasa saya nak, you give to me. Saya kata saya tak nak, baru boleh. Boleh you open saya market tak nak tu sebab mungkin bagi saya tak selesai masalah saya. Ini satu method yang bijak lah. Sangat bijak. Selesaikan masalah TH dalam masa sama, tidak menghilangkan aset TH sebenarnya. Sebab itu ramai orang tak tahu. Faiz pun tak tahu. Izzat pun tak tahu. Apa dia? Kerana inovasi ini pada tahun 2021 atau 22 saya ingat, kita mendapat anugerah 10 inovasi terbaik di dalam Islamic Financial World Islamic Financial punya award. World Islamic Financial Award sebab benda ni, inovasi ini. Dengan first right of refusal-nya, dengan sukuknya, dengan penyelamat. Jadi saya tak tahu, saya kata kenapa ya orang duk maki ni. Dunia iktiraf. Check balik, boleh check balik X saya, boleh check balik. Nanti saya buat konten pasal tu. Sebab memang satu benda yang brilliant. Tabung haji tidak, yelah, memindahkan sementara tetapi tidak terus jual aset keluar. Bukan dalam ekosistem kerajaan. Dalam ekosistem kerajaan. Bila tabung haji dah mula untuk pulih dan boleh balik, belilah. Kita punya. Sebab itu kita UJSB akan bayar balik kat kita bukan sahaja cash, tetapi dia akan bagi kita in kind. In kind tu seperti yang telah dibuat pun. TRX. Bila harga TRX kita naik, pulang balik. Kita dah ada balik kat kita berapa 300 juta lebih. Lebih kurang. Okay. And then satu tanah ladang di Sarawak. Bila dah pulih balik, bagi balik kat kita. Yang ni yang dapat award ni kan. Itulah maksud saya. Maknanya tak ada dalam dunia ni satu inovasi dalam Islamic institution yang mampu membuktikan proses penyelamatan yang sangat inovatif. Sangat kreatif. Dan mereka bagi award yang terbaik di dunia. Dia menyelesaikan masalah balance sheet TH settle. Mengimbangi itu. Dan apabila sampai masa kalau aset tu dah dinilai tinggi, bagi balik. Dan satu lagi in kind. Dari segi kerajaan pun yang asal yang kata dia kena bagi 500 million lepas tu 1.7 billion, tak semesti dia bagi dalam bentuk cash. Dia boleh bagi kat kita satu bangunan contoh. Yang nilai dia banyak ini, bagi kat tabung haji. So kita ada dah. Bagi saya lah, saya tak faham lah. Saya bila saya renung balik saya kata subhanallah. Kalaulah dibuat satu kajian mendalam tentang proses penyelamatan ini tahun 2018 ini hingga 2020 ini, dia akan jadi satu kejayaan besar Islamic finance di dunia. Patut dia study tu. Kita
universiti study apa dia buat, Yeah. dia become model, dia Patut ajar subjek. didokumentarikan. Betul. Dan subjek dia Dia jadi satu subjek model yang terbaik. Dan sebab saya kata orang macam Datuk Seri Zukri, Tan Sri Makno ni, these are the brilliant people yang kita yang kena letak dia di tempat dia. Saya macam saya katalah, saya sign aja. Doktor bila sebut pasal reformasi TH, saya suka baca bila strategi asset allocation tu dia berbetulkan balik. Exposure yang sebelum tu ialah apabila kegilaan nak kejar dividen yang terlalu tinggi, hibah terlalu tinggi, menyebabkan exposure diambil tinggi sangat. Betul. Sampai 55% equities. Equities. Memanglah kalau naik profit lah besar, tetapi kalau jatuh Kalau jatuh, kesannya besar. so dia ubah benda tu menjadikan less agresif sebab balik kepada asal Betul. TH. Betul. So you see, bagi saya kalau orang berkata reformasi, 2018 dah buat dah. Ada hasil, yes. Hasil lah. Kita tengoklah. RCI, TH kembali pulih, kembali untung, aset sakit menjadi pulihkan dan sebagainya lah. Dan ini menjadi satu standard kepada menteri-menteri. That bila you pegang, you kena buat something yang make a difference. And I know, saya tahu saya tidak popular, Izzat. Apa saya tak tahu kalau saya kena maki? Saya tak tahu kalau saya kena maki hamun. Tapi apa saya kata dekat Datuk Seri Zukri, dekat Tun, dekat Tan Sri Makno ginilah saya kata. Professionally, you use your brain yang terbaik untuk selamatkan Tabung haji. Politically, let me handle it. Pada ketika itu sangat melampau serangan kepada Datuk Datuk Seri Mujahid. Dah dilabelkan dengan daripada mujahid tukar mujahat. Itu paling kejam. Yang paling biadabnya. Ajak. Apa perasaan doktor bila orang sebut mujahid jadi mujahid? You see, seorang ayah apabila dia menamakan anak dia, mestilah dia menamakannya dengan satu harapan yang tinggi dan ada sejarah kenapa nama mujahid itu dikaitkan. Betul. Dan saya sangat menghargai itu. Bila ada orang memanggil saya sebaliknya, nombor satu bagi saya orang ini memang tidak ada adab lah. Betul. Dan dia melanggar adab dalam Islam yang mana dalam surah Hujurat Allah SWT sebut wala tanabazu bil alqab, jangan kamu bergelar-gelar sesama kamu, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, buruknya nama yang kamu beri itu setelah orang itu dah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tak mau berhenti daripada perbuatan menggelar-gelar orang ini, dia terdiri daripada orang-orang yang fasik. Sedangkan apabila sirah merekodkan seorang sahabat menamakan kepada Bilal Ibn Rabah sebagai ya benas sauda katanya. Beliau bergaduh macam dia berkelahi dia panggil ya benas sauda, anak orang kulit hitam. Terus mengadu kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Innaka mru'un fikal jahiliyah. Engkau seorang yang dalam diri kau ada lagi unsur-unsur jahiliyah. Engkau gelarkan mak dia ni sebagai orang yang kulit hitam sebab mak dia lahirkan dia begitu. Engkau hina mak dia. Ayarta ummahu, kamu hina mak dia Innaka mru'un fikal jahiliyah. Pada dirimu masih ada saki-baki jahiliah. Jadi saya nak jawab macam itulah kepada orang yang sebut nama saya mujahid. Dalam diri kamu masih ada saki-baki jahiliah. Yang ni potong, kita hantar mesej kepada kamu. Dan saya nak tambah sikit. Bukan takat tu saja. Dalam ceramah beliau dalam tahun 2019 ketika PRK rantau, turut melabelkan dengan perkataan Doraemon. Kita tahu dia rujuk kepada siapa. And then hari ni tak apalah, nanti saya cerita pasal individu ni lah. Dia tengah excited dengan saya. Saya suka dengan pasal fasa pemulihan. Kita dapat belajar something dari situ, model yang baik, dan kita baru tahu dia iktiraf oleh World Islamic Finance. Islamic Finance. Inilah brand kita. Patutnya kita cherish. Kita cherish. Dan saya bersyukur pada Allah. Saya dilingkungi oleh orang yang hebat. Saya tak tahu apa, tapi saya belajar. Dan kerana saya belajar itu, hari ni saya boleh bercakap. Sebab kalau saya tak belajar, saya akan tak tahu. Lupa lah apa dia. Apa pemulihan. Tak ingat. Tapi oleh kerana kita belajar, Allah bagi kita refresh balik semua benda ini. Dan bagi saya ini satu ilmu yang saya sangat hargai. Jadi balik kepada soalan tadi, bahawa apabila orang memanggil kita nama-nama yang sedemikian rupa dan mereka tidak tahu bahawa lebih banyak mereka mengutuk kita
Ya, lebih banyak ruang yang Allah buka kepada manusia untuk memahaminya selagi mana benda itu baik. Ya. Dan bagi saya RCI ini adalah satu peluang. RCI itu peluang, pengiktirafan global pun membuktikan, TH dah pulih. Islamic Award Finance. Ya. Okey, kita berehat dulu sebelum masuk ke fasa keempat, part keempat. Part keempat, saya sebutkan sebagai fasa kelestarian, perlindungan dan selesaikan masalah. Sebab masalah tak habis lagi sebenarnya. Apa yang dikatakan sukuk sampai yalah 19 bilion, tetapi sebenarnya nilai dia bila matang 27.7 bilion. Agak besar sebenarnya. Dua tranche. Dua tranche. Okey, cuma saya tak nak pergi yang sukuk dulu, saya nak pergi yang kelestarian. Sebab dekat media sosial orang compare, zaman dulu pergi haji 8,000 je, sekarang pergi haji 30,000 je. Apa komen? Baik. Saya balik kepada choice tadi sikit. Choice kita ialah dia model tadilah. Dan waktu itu kita merasakan itulah choice yang terbaik. Alhamdulillah RCI mendapati bahawa itulah waktu itu satu pendekatan yang terbaik untuk selamatkan tabung haji pada tahun 2018. Okey. Balik kepada persoalan kelestarian. Salah satu daripada isu yang kita tangani dalam proses kelestarian ini, termasuk dalam kerangka pemulihan yang lebih besar, iaitu soal kos. Apabila kita bercakap tentang soal kos, kita harus akur di luar sana bahawa cost of living di Saudi turut berubah menyebabkan inflation, harga barang naik. Pastilah itu akan diterjemahkan dalam kos haji. Sebab mereka lah yang nak sediakan tempat. Mereka lah yang nak sediakan transport. Mereka lah nak sediakan makan. Baik. Dan dari segi harga bahan api yang mengangkut 30,000 jemaah naik kapal terbang. Daripada Kuala Lumpur ke Jeddah. Kos bahan api berubah. Dia tidak akan kekal. Maka semua faktor itu diambil kira sebagai pemangkin kepada berubahnya kos haji dari setahun ke setahun. Kalau saya boleh bagi contoh, pada tahun 2009, 2008, kos haji mungkin 12,000 aja. Dan dalam 12,000 itu, kita mula memperkenalkan bantuan haji di mana kita letak 10,000 adalah had yang melayakkan sesiapa yang cukup 10,000 untuk dia pergi haji. Selebih kos itu ditanggung oleh tabung haji. Bukti bahawa kos itu berubah bila dia naik 2008, 2009, 2010, 2012 dah naik dah. Bukan lagi 12,000, dia dah naik 15,000. Masuk zaman saya 2018 dia naik 22,000. Kenaikan itu bukan kuasa tabung haji. Kenaikan itu adalah kuasa Saudi. Okey. Itu orang luar sana kena faham. Janganlah duk buat mai cerita zaman Najib berapa ribu, 18,000, mai zaman kita 30,000. Itu bukan kita yang tetapkan. Tetapi yang kita tetapkan ialah 10,000 you layak untuk pergi haji. Tak kira kos naik berapa pun, lebihnya kami yang absorb lah. tanggung. Itu yang dalam RCI dia tulis Hafiz. Okey. Dia tulis di situ Hajj Financial Assistant. Hajj Financial Assistant. Okey. Yang dia tegur juga semakin meningkat. Zaman saya saja 380 juta. Oh, okey. Bermakna orang pergi haji 10,000 saja dia cukup. Bila yang lebihnya lagi kos 22,000, mana 12,000 tu Ditampung oleh tabung haji untuk 30,000 orang. Allah. You imagine. So that 10,000 tu masih kekal sehingga hari ni ke? Inilah antara yang kita kata nak. Bila kita kata kalau begini berterusan, tak lestari lah. Betul, tak lestari. Tak sustainable lah. Betul. Tak mampan lah.
Ini yang kata reform. Okey. Ini yang true reform. Ini yang betul-betul buat reform betul ni. Okey. Ya? Okey. Apa kita buat? Pertama kita tengok kepada dua sudut. Satu bab fiqh. Satu Okey. bab Fiqah. fiqh. Sebab kita tahu syarat untuk pergi haji ialah Mampu. istita'ah. Berkemampuan. Dalam keadaan kamu tak mampu, kenapa kami pula yang nak tanggung kamu punya kemampuan? Maknanya taklif itu ialah taklif fardi. Taklif individu. Tapi nanti orang marah saya lah. Betul. Wah, saya kembali kepada fiqh. Fiqh. Wa 'alan nasi hijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ke atas manusia hendaklah mereka melakukan haji itu kepada siapa yang Berkemampuan. berkemampuan. Dan kita buka fiqh, mampu tu ada 3 definisi mampu. Satu, mampu dari segi duit ringgit. Dia define lagi duit ringgit tu macam mana? You pergi haji, you tinggal family you boleh bagi duit kat family you sampai you balik. Itu definition kemampuan kewangan. Faham? Yang kedua adalah kesihatan. You sakit, you nak pergi buat apa? Susah. You kena sihat. Sihat tu apa definisi sihat? You boleh pergi, you boleh balik dalam keadaan selamat. Dan yang ketiga ialah selamat perjalanan. Mana tak ada di tengah jalan, Tak ada perang lah. tak ada perang, kamu dirompak ke apa ke, selamat. Inilah makna istita'ah. Bermakna kita kembali balik kepada asal fiqh itu. Pun demikian, kita akur. Ada setengah orang dia tak mampu macam mana pun 3 ni dia tak akan fulfill. So kita bagilah dia bantuan. Oleh itu lahirlah satu konsep di sini bahawa untuk imbangi keperluan itu, kita gunakan bantuan bersasar. Dengan kata lain, dulu kita tak tanya you punya pendapatan berapa. You punya income berapa. Sekarang bila you isi borang nak pergi, you kena sebut. Pendapatan you berapa, anak you berapa. So, daripada situ kita boleh determine, bukanlah kita hapuskan 100%, tapi kita bagi kat dia, layak dia ni 20% subsidi. Okey. Dia ni layak 30%. Dia bukan pukal. Bukan pukal. Based on bersasar. kelayakan dari Itu sudut semua pendapatan lahir lah. daripada Reformasi yang kita lah. buat. Okey. Supaya ada kelestarian. Supaya Itu dah. tidaklah mengganggu duit lain yang tak sepatutnya. Betul. Okey. Jadi kita dalam keadaan duit tak cukup. Ya. Kita tak bermewah boleh bagi 380 juta anak. Tak boleh. Kita dalam reform, kita dalam pemulihan. So apa yang kita buat ialah kita melihat kos itu. Nombor satu saya dah jawab, kos bukan di atas ketetapan kita. Cuma kita boleh mampu meringankan beban mereka melalui subsidi bersasar. Okey. Dan yang kedua ialah isu kota. Kota. Kita hanya dapat 33,000 setahun. Orang nak pergi haji di Malaysia ni 1 juta lebih. Okey. So, you boleh bayang seorang yang menanti giliran dia, umur dia 100 tahun baru dia boleh pergi haji. Okey. Can you imagine? Why this happen? Kenapa? Sebab trend dia, orang Malaysia ni lahir-lahir anak buka akaun tabung haji. Lahir-lahir anak buka akaun tabung haji. Tak ada satu cap umur. Umur berapa boleh masuk. Okey. So kadang-kali orang yang tunggu lama, umur dia dah berapa lanjut dah baru dia daftar, dia akan pergi nanti. Umur dia 100 tahun, 200 tahun kalau dia panjang umur lah kan. So what we do pada waktu itu ialah sistem tu dah ada sekarang. Apa dia? Ada rayuan. Okay. Bila ada rayuan, dia ada 4 kategori rayuan. Satu, rayuan tua, umur lah, faktor umur. Satu, yang kedua dia OKU, faktor rayuan OKU. Yang ketiga dia mu'alaf. Yang keempat dia ini nak bawa apa dia panggil mahram. Okey. Dia nak bawa mak dia nak bawa ayah dia. Tapi giliran dia lama lagi. Okey. Sistem itu sudah sedia ada, bukan tak ada ya. Dan kita baiki lagi untuk kurangkan dia punya kota yang panjang, line queue yang panjang ini. Waktu itu antara reform yang kita cuba perkenalkan adalah meletakkan had limit untuk orang nak masuk tabung haji supaya tidak jadi panjang dia punya queue. So apa ni Faiz, Izzat,
Orang tak suka lah bila kita start doing all these changes. Tapi dia tak nampak kita nak sustain supaya tabung haji ni nak mudahkan dia dan kita dapat sustain. Dan yang ketiga, kita juga buat pasal sustain tadi ialah tadi yang disebut ya, kita reallocate balik kita punya aset. Dengan kata lain, kita tak mau aset yang terdedah kepada risiko yang menyebabkan kita akan tanggung beban. So kita lebih tertumpu kepada finance. Dan kalau kita very selective pun, kalau kita nak saham pun, kita kena very selective untuk tengok due diligence betul-betul saham ini untung ataupun tidak, termasuk hartanah. Pasal kelestarian perlindungan, kita dah belajar daripada tahun 2014, 2017 yang panel pelaburan pun tak ada kuasa untuk menghalang pembelian. Selepas tu Even dia disagree. disagree. So lepas Dr. ambil alih, ada tak ke arah untuk membetulkan benda tu? Of course, antara kritikan orang kepada kita pada waktu itu ialah kita telah menggantikan jawatankuasa pelaburan itu kepada satu jawatankuasa yang lain untuk menentukan, sebab kita merasakan kalau jawatankuasa pelaburan selama ini tak ada kuasa dan dia tak dapat nak beri teguran kepada apa saja keputusan yang dibuat, maka kenapa kita nak kekalkan? So kita tukar kepada satu jawatankuasa yang lain yang bukan pelaburan, tapi saya rasa waktu itu jawatankuasa itu lebih kepada board lah, yang ambil alih. Yang lebih bertanggungjawab Yang lah. lebih bertanggungjawab. Ada power je Ada power dan sebagainya. Kita pergi pada yang sukuk. Sebab kita nak landing sukuk yang penting. Baik. Macam mana nak settle 27.7 bilion tu akhirnya? Baik. Ini soalan yang sangat baik dan saya jujurnya di sebalik saya beberapa kali berulang-ulang menyatakan bahawa tahun 2018 ketika kita melancarkan pemulihan dan pensuturan semula itu dianggap sebagai satu yang tepat, tapi kita juga harus adil ketika RCI juga menyebut ini bukan bermakna ia tanpa risiko. Saya ulang balik ya, ini bukan bermakna ia tanpa risiko. Apa risikonya? Tadilah kalau dicampurkan dua siri sukuk itu, satu yang 9.7 bilion, yang satu lagi 10 bilion ya, satu lagi 9 bilion. So semua kita kata 20 bilion. Itu bermakna di hujungnya dengan mengambil kira dia punya pulangan sukuk itu semua, kerajaan berhutang 27.7 pada tabung haji 27.5 bilion. Itu satu amount yang sangat besar. Baik. Macam saya kata, tindakan itu tepat pada waktu itu, tapi ia bukan bermakna tanpa risiko. Risikonya ialah kerajaan terpaksa tanggung. Cuma beza dia tak bagi terus gitu, tapi dia ada elongation, expand of time, dan dia ada sukuk untuk memberikan kita sebagai gantian. Baik. Apa yang dibuat ialah kita tengok pada 20 Mei baru ini, bulan Mei 2026 tamat dah dia punya tempoh matang. Yang nombor satu tu kan? Nombor satu. Yang 7 tahun. Yang dulu dia keluarkan pada 2019. Sekarang 7 tahun. 7 tahun betul. Lebih kurang lah. 7 tahun. First tranche is 7 tahun. Yang second Next one is 9. 10 years. 10 years. So 7 years finish. Baik. Maka payback time you kena bayar balik lah. UJSB yang kena bayar dekat tabung haji. Dan you jangan lupa UJSB adalah milik kerajaan. Apa yang kita buat waktu itu ialah dalam perjanjian kita dengan UJSB juga ialah kita minta supaya jangan berlaku apa masalah. Kita minta pada tahun pertama kuat kuasa iaitu 2019 rasanya atau 2020 saya 2020 bagi 500 juta dari bawah peruntukan pembangunan. Okey. Baik. Development punya ni lah. Belanjaan. Capex lah. Ya. Lepas tu next year 500 and then the following year 1.7B. Selama 7 tahun akan ada setiap tahun adakan pembayaran. Yes, adakan pembayaran. Pasti redeem awal lah ni. Yes.
Sebab kita takut jadi apa-apa, Okey. dah ada dah. Seolah kerajaan dah letak dah duit di situ. Okay. Dan juga in kind. In kind. In kind contohnya kerajaan tak dapat fulfill kata 1.7 itu, Okay. tapi kerajaan ada tanah. Okay, bagi tak. So in kind dengan nilai itu bagilah kat tabung. Haji. You see, subhanallah. You see, inilah tanggungjawab kerajaan. Dia jaga dia punya kepentingan. You see. Tapi kalau kerajaan itu tak stabil, macam hari ni duk kata macam-macam, duk apa, macam mana dia nak fulfill dia punya tanggungjawab? Dan tapi saya rasa sepanjang jatuh aja kerajaan lepas Sheraton tak fulfill. Tak fulfill 1.7 bilion pun tak ada, apa pun tak ada sampai sekarang. Itu yang terpaksa restructure dengan keluarkan sukuk yang baru. Okay. So this is what happened di dalam bailout kerajaan. Okay. Apa yang kerajaan commit untuk bayar kepada tabung haji in this case ialah dia akan refinance balik hutang itu. Okay. Dan ini dia panggil restructuring dengan memberikan masa yang lebih panjang. Dan sepahaman saya balance yang masih ada daripada 12.57 billion itu yang sekarang ni, yang first tranche ni, ialah dia dah bayar dengan 930 juta in kind. Okay. TRX. Okay. Dah campur 500 juta Okay. yang dulu tu. Okay. Plus tanah ladang di Sarawak. So altogether 930 juta begitu, 950 juta begitu. I don't remember the exact number. So balance yang ada daripada 12.5 billion itu ialah 11.2 over 11 billion itu saja yang ada. Tu refinance balik yang tu. So that nilai 11 billion itu dia refinance balik melalui penerbitan sukuk yang baru. Okay. Cuma soalan saya, yang sukuk nombor 2 ni yang akan tamat 2029 ni, yang nilai dia agak besar juga, 14 tak silap saya lah. Ya, betul. Tak ada menebus awal kat situ kan untuk sukuk tu. Belum lagi. So kerajaan kena bayar in kind jugalah. Maybe, I don't know. Yang tu kena tanya Menteri Kewangan sekarang. So maksudnya yalah, saya bawa narratif ni lah. Ada orang kata kan, tengok PH ambil alih daripada rugi 9 bilion kepada rugi 27 bilion. Alah, mudahnya dia buat kesimpulan macam tu. Sebab dia tak nampak. Bukan rugi. Kerajaan memberi aset kepada tabung haji supaya aset tu lebih daripada liability. Betul. Cuma yelah, still ada risiko. Yeah. Saya jawab beginilah. Saya jawab beginilah. Pada masa dan ketika itu, pada 2018, Okay. apa yang perlu dibuat, balik pada soalan saya. Satu, nak comply kepada undang-undang. Yang kedua, mesti nak imbangkan antara aset dengan liability. What do you want to do at that time? Jangan fikir sekarang, you fikir 2018. Okay. Itu yang tadi, option tadi. Yeah. Come up with the best decision. Itu yang option tadi Option yang diperakui oleh RCI. Itulah pada waktu itu yang terbaik, tapi itu bukan bermakna without risk. Ada risk. Okay. Bermakna this is how government work. Ijtihad pada masa dan ketika dan waktu itu. Orang yang duk bising-bising kata, tengok sekarang kita kena tanggung pula 27 bilion lagi. Tanya balik kat dia, kalau kau jadi menteri pada waktu itu, kau nak buat apa? Apa choice yang you ada? So you have no choice itu. Itu yang terbaik. Cuma kerajaan buy time. Sebab you kena ingat, dalam buying time itu, Aset boleh pulih. aset boleh pulih. Generate income. In kind balik tadi. Mana tahu hotel itu naik balik apa semua. Dan benda ni tak boleh jadi setahun dua. Dia memerlukan masa yang panjang untuk itu. Kita tahu tiba-tiba yang syarikat sah yang kita punya tanah kat mana ke jadi lebih baik. Yalah. Bagi masa. Balik kepada kita. So this is how government work. Jadi orang yang cakap-cakap ni dia tahu dah kalau dia jadi kerajaan ni nak buat apa. Dan saya paling malang lah Faiz dengan Izzat. Saya paling malang ialah ni leaders ni. Ya. Ni Yang saya patut membentuk pemikiran.
Saya tak kisah yang bawah-bawah ni, tak apalah. Kita excuse lah dia ya. Especially yang keyboard warrior ni. Kita excuse lah dia. Tapi where are the leaders? Mana pemimpin yang nak bercakap macam ni? Nak bercakap macam ni maksudnya as a government. As a government. You kena be true to yourself. Kalau you government, what are you going to do? Dan saya nak bagi tahu kepada orang yang pertikai ni, you tahu tak, bila UJSB yang you maki hamun itu, bila you ambil alih, dia masih ada di dalam laporan kewangan, di bawah dia panggil liability, contingency. Liability contingency makna siapa-siapa kerajaan yang ambil alih, itulah tanggungjawab dia. Okay. Lah ni katakanlah kita jadi kerajaan. Tanggungjawab kita. Takdirlah kita tak jadi kerajaan. Itulah tanggungjawab siapa saja yang datang lepas daripada itulah. Untuk menyelesaikan masalah. Itu menyelesaikan. Cuma method ni dia memberi lebih masa untuk aset tu rehab, Betul. meningkat nilai supaya untuk menutup, tetapi still ada risiko, kena terima yang tu. Dan semua benda ni berlaku adalah kerana tahun 2014, 2017 kita ada lubang 10 bilion. Betul. Salah siapa? Salah. Mula kat situ. Bermakna semua ini tidak akan berlaku Kalau tak kat sini tak kalau tak berlaku 2014 hingga 17. 2017. Itu punca dia sebenarnya. Dia bagi salah kita pula. Diorang punya banyak point yang kita tengok dekat social media daripada pihak pembangkang ataupun daripada Saitro UMNO sendirilah. Diorang tu concern pasal 27 bilion ni. Tapi whatever happen within Dia tak concern. that period, Dia tak concern. 2014 to 2017, dia tak nak cakap. Yang 27 bilion pula akan dinikmati oleh TH. TH itu pendeposit lah. Betul. Dan let me assure to you that TH tidak akan rugi pun dalam semua hal keadaan ini. Betul. Cuma soal dia nak dapat cepat dengan Lambat. dan Memberi pada masa. pada waktu yang sama you kena ingat dalam RCI itu juga mengingatkan tabung haji lagi kena betul-betul bertanggungjawab sebab dia kena pastikan bahawa dia itu jadi orang kata sihat, dia tu jadi ikut betul-betul dan dia berkembang. Supaya dia tidak hanya mengharapkan nak dapat balik 27 bilion ini. Betul. Ini hanya sebagai sukuk pinjaman yang ketah pinjam yang dibagi dan obligasi kerajaan ialah payback. Dan saya tertarik dengan Yang Mohd Datuk Seri Amir Hamzah ketika ditanya oleh Pasir Gudang dalam isu 27.5 bilion ini kan. Saya tertarik dan dia bercakap dengan nada yang tegas. Apa dia kata? Kerajaan tidak pernah mengabaikan tanggungjawab untuk membayar hutang dia kepada mana-mana pihak. This is the answer. Betul? Inilah pemimpin. Inilah orang yang nampak kerajaan. Betul? Yang mana pemimpin PAS nak cakap benda macam ni? Mana? Ada. Mana pemimpin Perikatan Nasional baik, bersatu baik sikit lah. Dia duduk situ, dia pun fikir sama. Tapi yang lain ni PAS lah, saya mengharapkan dia stay dan baca kunut nazilah kepada yang menghancurkan tabung haji. Dia boleh come out dengan statement satu je. Ana berpuas hati. Ana berpuas hati. Okay, kita dah nak ke segmen terakhir. Kembali kita ke segmen yang terakhir. So kita nak go for satu topik. Kecelaruan. Dan ini juga berkait dengan saya sendiri. Kena dengan LOD. Bapa LOD. Saya kena dengan Papa Marah. Sekarang ni digelar sebagai Papa LOD bila saya sendiri. Papa Marah Papa Marah hari ni digelar sebagai Papa LOD bila saya sendiri Izzat Kamarudin telah pun menerima LOD tersebut. Kerana berkenaan dengan posting saya. Posting saya tu berkait pasal kenyataan beliau sendiri, bekas timbalan Menteri Agama pada tahun 2015 hingga ke 2018. Posisi beliau. LOD 5 juta tau tuntutan. Okey, saya nak tanya sikit lah kepada Datuk sendiri kan, yang juga ada kes soal saman menyaman pada tempoh 2019 hingga ke 2022. Apa sebenarnya intipati kes dan kenapa diselesaikan sebegitu rupa? Sebab kita nak tengok ramai di kalangan rakyat kita cakap kenapa tak saman je, kenapa tak ambil je. So apa yang berlaku sebenarnya tu? Okey. Kes-kes yang melibatkan sama ada saya menyaman atau saya disaman
hanya satu kes sahaja yang apabila saya disaman dibawa dengan keputusan mahkamah sampai hujung, iaitu kes Dasuki menyaman saya. Dia menyaman saya bermakna dialah yang bertanggungjawab membuktikan apa yang dia saman itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi saya dah pergi sampai ke tahap mahkamah tinggi apabila dia merayu keputusan mahkamah tu, kerana mahkamah memberikan saya kemenangan dari sudut apa yang saya jawab kepada tuduhan dia itu adalah sesuatu yang wajar. Baik. Dan dia terpaksa bayar kepada saya tak banyak pun, kerana dia kalah sebab bukan saya yang saman dia, dia yang saman saya. Jadi saya tak ada hak untuk nak menentukan saya mau berapa. So saya ingat settlement dia kena bayar kat saya, I think what 30,000 or 50,000, saya tak ingat. Okey, selesai. Kes saya dengan Ashraf lebih awal pada itu, tahun 2019 hujung, tak silap saya menyaman beliau setelah saya minta dia maaf atau tarik balik kenyataan yang menyatakan bahawa tabung haji melepaskan saham TMB yang untung. Dan kita cek. Bila kita cek, sumber dia dapat itu daripada Bloomberg. Dan kita dari tabung haji tidak ada pun mana-mana saham TMB yang kita lepaskan. Jadi kita telah tulis surat kepada Bloomberg dan dia telah tarik balik dia punya artikel itu. Okay. So kes itu memang di tangan saya. Sebab saya kata kat dia, you better bagi mohon maaf atau tarik balik kenyataan within 7 days. Kalau you tak buat, saya akan saman you. Dia tak tarik. Malah dia dengan penuh rasa hebat, ya. Masa dia ketua pemuda lah. Dia kan mungkin dia nak tunjuk dia tu pemuda kan. So, kenapa saya minta maaf? Okey, tak apalah. Akhirnya, bagilah letter of demand dia. Bawa dia ke mahkamah lah. Tapi pada masa kita nak bawa ke mahkamah dengan fakta yang kita dah siap semua, yang lawyer dia pun tahu, kalau pergi, Habis. jam dia. Sebab kita dah ada semua maklumat. Walaupun waktu tu saya dah tak jadi menteri dah. Tapi saya masih ada maklumat-maklumat itu. So lawyer dia kata boleh uning lah. Boleh bincang lah. Saya sebagai manusia, mestilah boleh bincang. So kita bincang lah. Apa masalah? Saya kata, I dah suruh you tarik balik, you tak nak, bla bla bla. So, saya tak payah cerita lah detail of the conversation. Tapi akhirnya kita bersetuju. Apa kita punya persetujuan itu? You see, orang bila saya saman orang, saya punya goal bukan duit dia. Saya punya objektif bukan saya nak ambil duit daripada saman saya. Objektif saya ialah saya nak clear saya punya name dan dia mengaku yang dia tu tak betul. Itu bottom line dia. Bukan saya nak duit, bukan saya nak apa. Okay, so kita bincang. Akhirnya saya pun minta kat dia satu. Saya kata, you kena tarik balik you punya kenyataan di dalam Facebook you. Dan tidak ada isu minta maaf. Yang ada ialah tarik balik kenyataan itu. Dan you clearkan dalam you punya Facebook semua kenyataan-kenyataan you. So dia bersetuju. So bila kita kata settle di luar mahkamah, bukan kita buat itu tanpa pergi ke mahkamah. Kita bercakap di depan hakim apa yang telah kita putus dan hakim itu membuat dia punya keputusan bersandarkan kepada apa yang telah kita persetujui. Jadi itu kes tabung haji. Ada lagi kes LGBT. LGBT mikir. Jadi dua benda yang orang attack saya. Tabung haji, LGBT. Betul. Yang LGBT dengan harakah. Waktu itu mereka dakwa dalam satu artikel saya menyokong LGBT. Saya saman. Saya kata tak betul. Bawa pergi mahkamah, waktu itu kita punya pendengaran bukan fizikal sebab COVID. So kita secara online gitu. Akhirnya bincang, dia kata bawa pergi kepada penyelesaian. Bincang dulu sebelum nak masuk court. Bincang. Saya kata itu salah. You memang. Akhirnya dia mengaku lah. Dia mengaku, cuma dia kata boleh selesai tak di luar. Saya kata boleh selesai tapi you kena minta maaf. Yang itu dia minta maaf. Dia minta maaf bahawa apa yang dia tulis tu tak betul. Gini.
selesai satu bab itu LGBT, jadi adalah pembayaran dia yang kita tak nak disclose. Satu lagi kes LGBT sebelum pilihan raya umum 22. Okey. 2021. 22. Apa kes dia? Sama juga. Facebook Harakah, Facebook PAS menuduh saya ni LGBT. Oh. Ini jenis tak sedar ni, jenis tak rimus ya. Okey. Saya saman. Dan sampai kepada nak dekat masuk hearing tu, dia orang minta settlekan. Saya satulah. So dia settle. Jadi settlekan itu adalah, kita tak boleh, salah satu perjanjian kita tu, kita tak akan disclose apa kita punya persetujuan. Tetapi yang pentingnya, orang marah saya sebab dia orang kata saya lembut sangat. Kenapa tak saman? Dia tak tahu, Izzat, masuk mahkamah ni bukan seronok. Satu, masa kita. Betul. Kedua, wang ringgit kita. Kita pergi suruh lawyer pergi, bukan free. Dia nak buka file RM5,000. Nak buka satu file lagi RM5,000. Lah my bill kat kita, yang kita menang tu, bayar dia je lah. So itu bukan yang produktif lah. Dia ambil masa dan sebagainya. So sebab itu bila kita settle itu bukan sebab kita lembut, kita lemah, tapi kita punya objektif. Kalau saya yang menyaman, saya nak mengatakan akhirnya you salah. You punya kenyataan tak betul. Cukuplah, itu satu kemenangan lah bagi saya. Pada saya nak masuk mahkamah gerebuk, panjang cerita. Jadi saya rasa itu isu yang saya nak share sikit antara saya dengan Ashraf Wajdi dan saya dengan PAS dalam isu LGBT dengan isu tabung haji. Yang ni saya tak tahulah dengan Izzat macam mana dia akan berakhir. Saya wallahualam saya pun tak boleh bagi apa-apa komen lah. Tapi kita kena ingatkan amanah telah memberikan satu jaminan pro bono kepada mereka yang disaman kerana isu tabung haji ini, RCI ini. Ya, betul. Dia satu lagi yang kekecewaan saya. Saya ada satu video yang saya buat cabaran kepada Dr. Ashraf Wajdi memperbetulkan apa yang dia mulakan. Dan ianya dah terbukti based on keputusan pada tahun 2022 di antara beliau dan juga Dr. Mujahid. Dia yang lagi kecewanya doktor, bila mana itu fitnah itu masih lagi dimainkan oleh di kalangan Saidul UMNO sendiri. Ya, dan cabaran itu beliau masih lagi tak ambil. Dan apa yang dia concern pasal kenyataan saya kan pada tahun apa yang saya refer kepada kenyataan yang beliau buat pada tahun 2016, dan saya rasa bukti itu merata ada. Even perkara yang sama diulang pada 2019 dan kemudian itu tak diceritakan balik, tak jernihkan semula selepas keputusan 2022, hanya sekadar menarik kenyataan pada 2019 itu berdasarkan keputusan pada 2022, dan beliau sepatutnya mengambil jalan untuk menjernihkan balik. Kita bukan dalam fasa kita tuduh dia sakau. Kita bukan dalam fasa meletakkan kesalahan pada beliau. Cuma pada concern saya nak dia bertanggungjawab lah. Because you mulakan. Tapi end up saya di LOD kan. These are the thing yang kita kadang kita hanya pemain media sosial. Kita menyuarakan bukan atas peranan saya di dalam Parti Amanah, tapi memainkan peranan saya sebagai rakyat. Ini yang kadang-kadang mereka cakap soal kebebasan bersuara. Tapi bila mereka, saya pun hormat dia menggunakan ruang undang-undang untuk menuntut apa yang dalam kenyataan saya. Cuma inilah benda yang akhirnya kena dengan saya okey lah, saya tak ada masalah untuk hadapi. Kena orang lain. Sebab itu bagi saya lah, kalau tengok kes-kes yang saya saman Faiz, Izzat, saya tak saman yang orang-orang komen. Kalau ikut saya nak saman orang komen ni, kaya-kaya dah betul, saya kan. Betul. Tapi cuba tengok, saya saman hanya ketua muda waktu itu. Orang yang ada big influence. Orang yang ada big influence. Leaders lah. Leaders. Dasuki, dia saman saya lawan dengan dia sebab saya tengok dia ni orang yang berpengaruh, dia bercakap di masjid dan sebagainya. Harakah, satu yang besar. Betul. Dia punya ni, dia institusi yang besar. PAS as a party, yes. Bukan as individu. Yes, I will take you to that. Tapi kalau orang komen-komen, bagi amaran sudah lah. Bagi amaran sudah. Bagi amaran, you jawab balik lah. Macam saya, orang apa yang orang tak kata dah. Betul. Mujahat. Kalau saya nak kat ni lah. Okay, sebab saya kata ni zaman kecelaruan. Kalau Pemet zaman edan ni. Zaman edan Sebab
leaders tak mencerdikkan orang bawah. Malah leaders pula menggalak orang bawah untuk jadi tak cerdik. Betul. Padahal leaders tahu apa hakikat. Saya tahu. Pemimpin Yeah. tahu hakikat sebenar apa. Cuma dia tahu kalau dia mencerdikkan rakyat, dia kalah. Yes. Betul. So biar rakyat dia bodoh supaya dia menang. Betul. Tapi bila dia menang, dia tak selesaikan masalah. Betul. So saya rasa ini zaman kecelaruan. So terima kasih kepada Dr. Dia Mujahid. satu, dia tidak mencerdikkan rakyat. Dia menunjukkan kebodohan dia apabila dia keluar daripada Dewan. Ya. Ya. Dia tidak berbincang benda itu sebagai government, sebagai kerajaan, sebagai pembangkang yang bertanggungjawab. Ya. You see? So macam mana rakyat nak cerdik? Kita macam ni. Sebab RCI punya page 220 lebih 225. lebih kurang lah. Ha. So tak cukup ni, tapi kita kena cukupkan juga. Yes. Supaya kita boleh berehat. Dan mungkin kita ada segmen yang lain nanti dengan Yes. yang lebih spesifik lah. Contoh Araudah dan sebagainya lah. Sebab saya memang banyak lagi benda nak tanya. So terima kasih kepada Dr. Mujahid kerana Terima kasih banyak. kami. Yes. Zat. Itulah, saya pun berucapkan terima kasih banyak-banyak atas masa yang diberikan dalam episod kita kali ni. RCI Temu Haji. Viewer tolong tengok sampai habis, tengok keseluruhannya sebab banyak benda yang mungkin selama ni kita kalau nak suruh korang go through RCI 100% memang korang tak terkejar. So bila adanya Dr. Mujahid dekat sini menceritakan apa yang telah beliau nyatakan daripada 2018, 2019 sehinggalah jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan 1.0, apa yang beliau nyatakan telah dinyatakan sekali lagi oleh RCI yang telah didedahkan pada tahun 2026. Alhamdulillah, ianya telah terbukti apa yang tindakan Dr. Mujahid pada ketika itu tepat dan dipersetujui oleh RCI. So jadikan RCI sebagai rujukan, jangan jadikan Yes. media sosial sebagai rujukan utama. Yeah. Media sosial hanya tempat untuk mungkin mendapat input kedua. Tapi mesti rujuk balik kepada RCI sebab Yes. RCI dah reveal everything. Yes. Confirm rugi, confirm rosak, tapi dah dipulihkan, dah direform oleh tim Dr. Mujahid. Yes. Satu kementerian lah. Okey, alright, Okay. itu saja. Itu saja. Kalau Lim Sensi berminat untuk berdebat, saya pun dah faham isu ni, Faiz pun dah faham, boleh datang sini kita berdebat. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.